Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadhil Tuan Imam Sar, para pegawai dakwah di Masjid Negara dan semua pencinta ilmu muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13 hari bulan 6 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah. 27 hari bulan Zulhijjah 1447. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Muqaddimah Mastika Hadis. Muqaddimah Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8, tajuk dia wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Kita akan mula dengan hadis nombor 27. Hadis nombor 27 bagi kitab yang edisi Jawi, muka surat 101. Jawi 101. Kalau yang Rumi berapa? Ya? 75. 75 muka surat 75. Jadi alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah melalui tahun 1447 dengan begitu ceria dan cemerlang, insya-Allah. Dan kita akan menyambut 1448 pula hanya beberapa saat je lagi, beberapa ketika je lagi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah nikmat yang besar apabila kita dapat duduk dalam majlis ilmu, sentiasa mencari ilmu, sentiasa berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kata itulah yang terbaiknya, insya-Allah. Sebab dalam hadis yang dalam kata-kata sahabat yang lepas, ingat kata-kata sahabat yang lepas, dia mula dengan apa? Urdu aliman, kena jadi orang alim. Kita nak jadi orang alim, sempat ke tak sempat, kata orang dah matahari dah asar dah, mata asar, kalau basuh air tak apa nak kering dah. Tapi jangan putus harap baca, ngaji lagi. Boleh jadi tiba-tiba je. Kemudian dia suruh jadi apa? Yang kedua, jadi orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, jadi apa? Muta'allim, orang belajar. Jadi kita dah putus dah dalam siri yang lepas, orang belajar. Mampu tak mampu kita jadi orang belajar, insya-Allah selagi hayat di kandung badan, kita akan jadi orang belajar. Jadi nak orang alim, orang belajar, orang suka kepada ilmu, suka kepada alim ulama. Jangan jadi orang yang belajar pun tidak, mengajar pun tidak, suka pun tidak, maka orang itu dikira orang yang binasa. Baik para jemaah, kita sambung siri ini, bab yang ke-8. Bab yang ke-8, wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Ilmu agama ni bukan sekat sunat, wajib menyampaikan. Kalau kata sunat-sunatnya mana pilihan? Kita kata kita tak ada pilihan, bukan pilihan, tetapi kita adalah kewajipan. Dia beza di antara wajib dengan pilih. Kalau kita kata pilih, kita menyampaikan boleh pahala, tak menyampaikan tak apa. Tapi kalau wajib,
Apa beza di antara wajib dengan pilihan? Wajib kalau tak menyampaikan makna kita berdosa. Tapi kalau yang sunat, kalau kita tak buat, kita dah belajar kan kaedah dia. Kalau tak buat, apa jadi? Rugi pahala. Itu yang kita tak nak tu. Kita nak jadi orang rugi ke tak rugi? Tak nak orang rugi tak? Tak ada orang jual rugi, tak ada. Jadi kalau orang rugi juga tu bukan cerdik lah tu. Orang panggil orang tak cerdik lah. Orang bagi peluang, dia tak ambil. Maka itu dia panggil orang yang tidak bijak ataupun tidak cerdik. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada jadi manusia yang tidak cerdik. Kita minta berlindung daripada menjadi manusia yang tak cerdik. Jadi pengarang kita rahimahullah mula dengan apa dia mula? Dengan ayat Quran. Tuan-tuan tandalah ayat Quran ni. Ana akan baca ayat sebab kita rasa kurang memuaskan selagi tak baca ayat, terus baca terjemahan. Yang ada Quran boleh buka surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Allahu Akbar. Ini bahayanya sifat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci Al-Quran, termasuk juga orang dulu dalam kitab suci mereka Taurah, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Allahu Akbar. Jadi bahayanya ayat ini, orang yang menyembunyikan ilmu agama, menyembunyikan kebenaran. Kita tahu benda itu benar, kita sembunyikan, cukup berbahaya. Sebab tadi Hana sebut tajuk kita wajib menyampaikan. Wajib menyampaikan. Kita hari ini mari belajar sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi kita dapat menghadiri majlis ilmu setelah kita dapat tadi subuh tadi mengaji dah. Duha masuk kelas pula. Bila kita dapat ilmu, kita kena sampaikan kepada keluarga kita paling tidak pun. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, bagi tahu. Dan jangan sekali sembunyi. Ramai orang berani menyatakan yang baik tetapi menyembunyikan yang buruk. Tengok orang buat buruk-buruk, tak berani nak tegur. Tak berani nak tegur. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut. Saya ni kalau tegurkan orang marah. Tegurkan. Jadi kita buat andaian sendiri. Kita sendiri buat andaian. Belum tegur lagi tu, takut dah. Jangan takut sebelum kita dimarah oleh orang. Tegur dulu. Kalau kena marah baru kita kira. Ana semalam duduk di airport. Bila flight kita delay, biasalah mazhab delay tu, tak nak cari lagi. Budak-budak penjual dia berkumpul sama dia. Dia punya buah hujung airport sampai hujung tu dengar. Kita pun duduk baca kitab ni sambil tunggu tu, kita baca study lah nak mari kuliah ni. Kata tak ada ke pok guard security pergi tegur? Tak ada orang tegur. Kata tak ada lah, Abu Anas kena tegur hari ni. Saya pun naik dongki saya, pusing pergi dekat kedai tu, beri salam, Assalamualaikum. Kata ada apa anak-anak kita nampak happy je hari ni, daripada ujung bangunan sampai ujung ni dengar awak punya ketawa berdekah-dekah. Terkejut dia. Kata ada orang tua macam ni ya. Bila kita tegur nasihat baik, kata jangan buat macam ni lah, tak elok. Kita duduk tempat orang ramai. Dan kalau dalam bilik tertutup awak jadi alhamdulillah lepas pada tu sunyi sampai ke saya terbang, tak ada bunyi lah. Jadi kita pentingnya nasihat itu penting. Dan yang pentingnya
Kalau kita tahu benda yang benar, jangan disembunyikan kerana takut dimarahi oleh orang. Kita ni kalau kita semua benda kita nak buat tak berani sebab dia takut dimarah oleh orang, kita akan dimarah oleh orang. Pasal itulah kata orang, siapa yang mencari redha Allah, walaupun dimarah oleh orang, tapi Allah redha, dan orang juga akan sayang. Mungkin yang tak sayang 2-3 orang ya, jangan bimbang. Tapi kalau kita cari keredaan manusia, dimurkai oleh orang, dia murkai oleh Tuhan, dua-dua kita kena marah. Betul tak? Allah Ta'ala murka, manusia pun bukannya semua suka. Itu ayat indah ni Allah Ta'ala bagi, siapa-siapa yang menyembunyikan kebenaran maka dilaknat oleh Allah dan para sekalian makhluk, wal'iyazubillah. Ayat yang kedua, ayat 187 surah Ali Imran. Wa iz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab. Ini kitab ni daripada orang dulu lagi lah, orang-orang Yahudi dengan Nasara, dia panggil Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni maknanya orang yang diberi kitab belum pada kita. Kalau nak kira Ahlul Kitab, kita Ahlul Kitab lah juga, sebab kita ada Quran. Tapi tak, dia tak panggil orang yang pegang Quran ni Ahlul Kitab, tidak. Ahlul Kitab maknanya Yahudi dengan Nasara, sebab mereka ada Taurah, mereka ada Injil, dan mereka banyak menyeleweng. Itu masalah dianya, banyak menyeleweng. Ini yang kita takut. Mana apa janji Allah Ta'ala, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Sampai akhir ayat surah Ali Imran 187. Dan memang apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang manusia dilaknat ini, siapa yang paling berat kena laknat? Iaitulah puak-puak pendeta-pendeta Yahudi, padri-padri Nasara. Mereka orang yang paling teruk. Mereka ubah perjalanan Taurah, ubah perjalanan Injil. Kalau kita nak cari Taurat yang ori, yang betul-betul, payah nak ada sekarang. Boleh katakan banyakkannya dalam kitab Taurat, tapi bukan Taurat lagi. Ada Bible, ada apa, walaupun itu terjemahan, tapi sebenarnya bukan Taurat itu, bukan Injil yang ada di tangan sekarang ini. Payah. Karena itu bila seorang sahabat nama dia Salman Al-Farisi, ingat tak nama Salman? Apa peristiwa besar yang dibuat oleh Salman dalam sejarah Islam? Mencari agama lagi. Salman Al-Farisi. Tak ada ke nama cucu ke nama anak Salman, tak ada. Dia gali parit waktu perang Ahzab. Dia ni mengembara mencari Nabi akhir zaman, sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan confirm umur dia 250 tahun. 250 tahun umur Salman. Qila tu pandangan yang kedua, biasa lemah, 300 lebih umur dia. Nak daripada dia mari daripada Parsi, daripada sekarang di Iran kalau Parsi kat, daripada Parsi nak sampai ke jumpa Nabi beratus tahun dia punya, seorang demi seorang padri mati. Last sekali padri yang terakhir bagi tahu, tak ada lagi orang yang berpegang dengan kitab Injil zaman lepas pada aku, tak ada. Masa tu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangkit. Habis aku nak gimana? Dia kata, aku nak gimana? Dia kata mau pergi cari negeri yang banyak pokok kurma, tanah dia hitam. Negeri yang banyak pokok kurma, tanah dia hitam. Di sana akan muncul Nabi akhir zaman. Di sana akan muncul Nabi akhir zaman. Maka Salman mengembara daripada negeri dia, sampailah dia kena tawan oleh Yahudi di tengah jalan, dan dia jadi hamba, dijual kepada Yahudi Madinah. Tengok Allah Ta'ala nak dekatkan dia dengan, nak jumpa dengan Nabi SAW. Bila sampai waktu mula-mula Nabi SAW sampai ke Madinah, Salman duduk atas pokok kurma, kerja hamba. Dia dengar tokek dia bercakap kat bawah. Dia kata orang yang mengaku jadi Nabi di Mekah ada sampai di Madinah.
Dia tahu, tapi dia tak nak sebut nama Nabi sebab dia tak mahu terima. Itu kejahatan Yahudi. Bila Salman dengar, dia turun daripada pokok. Apa cerita? Hoi, naik, siapa suruh turun? Kena penemping dia Salman. Sebab dia nak pastikan bahawa cerita dia dengar tadi Nabi yang dia tunggu selama ni. Masya Allah, tabarakallah. Bila dia turun, habis waktu kerja, dia baca dalam kitab Injil sifat Nabi SAW. Dia tak makan sedekah, dia ambil hadiah. Jadi Salman bawa ke rumah, pergi jumpa Nabi, dia kata ini sedekah. Sedekah tu mana zakat. Nabi tak makan. Nabi suruh sahabat-sahabat makan, dia tak makan. Salman duduk perhati tengok, betul ni satu. Nanti dia pergi pula hari lain, dia kata ini hadiah. Nabi makan, bismillah, makan. Satu lagi dia nak tengok tanda khatamun nubuwah. Pernah dengar tak tanda Nabi itu khatamun nubuwah? Ada tak gambar khatamun nubuwah kat rumah? Iya ke tak ada? Ada kan kat kedai tulis tu, yang segitiga, gambar segitiga dia tulis khatamun nubuwah tu, gambar pelaris tu. Kau tak pernah tengok? Baru tahu. Ada kat rumah ke ada kat kedai tu? Kat kedai kan? Kat rumah tak ada, tak percaya dia orang ni. Rupanya bukan itu. Khatamun nubuwah ni besar telur burung merpati atas belakang Nabi sini. Dia ada macam timbul, macam apa ni panggil kutir gitu timbul, ada bulu atas tu. Kan Nabi dia tak pakai baju, dia pakai ridak di mana kain selimut. Ada kematian dipakai. Nabi tengok Salman duduk intai kat belakang, duduk asyik duduk mencari. Nabi kata 2 kali dah dia ni mari ni, sedekah, hadiah. Satu lagi dia cari, khatamun nubuwah. Nabi jatuhkan kain, Salman tengok, huwa. Dia kata inilah Nabi sallallahu akhir zaman. Tapi yang jujur di kalangan ahlul kitab berapa orang saja yang disebut-sebut oleh ulama tafsir, orang yang jujur di kalangan ahlul kitab hanya Abdullah bin Salam dan beberapa orang saja. Cerita tentang Yahudi bukan di sini ceramahnya, wallahu alam. Itu baru mukadimah. Tapi menarik cerita ni, alhamdulillah. Ana cerita panjang cerita Yahudi Madinah ni. Satu masa dulu di Masjid Besi, Masjid Tunku Mizan di Putrajaya, tentang cerita peristiwa pertukaran kiblat. Boleh tengok dalam video lama kita. Baiklah, kita pergi kepada hadis. Hadis yang ke-27, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingatlah, Abi Bakrah ni bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakrin As-Siddiq lain. Ini Abu Bakrah, nama dia Abu Bakrah. Ingat ni, Abu Bakrah ni seorang sahabat, nama dia Nufai ibn al-Haris. Abu Bakrah, dia cerita Nabi SAW menyampaikan dalam khutbah Nabi kita yang panjang. Maka Nabi kita sebut, liyuballighi syahidul ghaiba fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Tengok dia punya terjemahan daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah menceritakan bahawa satu hari, dengar saya ambil kronologi cerita sebab saya tahu pelajar-pelajar kita ni suka dengan cerita. Kata suka, tak suka kita tak payah pakai terjemah terus lah. Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi. Nabi waktu di Arafah, Nabi duduk di atas unta, berdiri. Wa amsaka insanun bihutamihi. Jadi ada sahabat yang pegang tali dia. Nabi kata, ayyu yaumin hadha, hari apa hari ni? Orang tahu dah, hari itu hari Arafah, semua orang tahu, wukuf. Nabi duk tanya soalan, kata sahabat, fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi. Kami duduk tak jawab, kami bimbang takut ada nama lain yang nak dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang takut ada nama lain yang Nabi nak ceritakan. Qala alaysa yaumun nahri. Oh, hari ni khutbah yang kedua ni, hari raya ni. Alaysa yaumun nahri, bukankah hari ni hari raya? Barulah sahabat jawab, bala, ya. Ingatkan takut dia ada nama lain.
Rupanya Nabi tanya tu nak pastikan sahabat ni sedar ke tidak hari ni hari raya, Yaumun Nahri, hari raya. Nabi tanya pula, fa ayyu syahrin hadha? Bulan apa ini? Sahabat kata kami tak jawab. Takut Nabi nak sebut nama lain. Kemudian Nabi jawab, alaysa bizil hijjah? Bukankah hari-hari ini nama bulan Zulhijjah? Qulna bala. Barulah kita kata, ya hari. Qala fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta benda kamu, wa a'radakum, kehormatan diri kamu, bainakum haramun, haram untuk kita mencabuli darah orang, harta benda orang, kehormatan diri orang, kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, hari haji ini, fi syahrikum hadha, bulan kamu ini, fi baladikum hadha, dan negeri kamu ini, tanah haram. Kamu ni baru sampai hadis ni, Nabi sebagai tahu liyuballigh syahidul ghaib, apa yang aku sampai hari ini di Arafah semalam, hari ini di Mina, hendaklah siapa yang dengar sampaikan kepada orang yang tak hadir. Ini tanggungjawab menyampaikan ilmu, tanggungjawab menyampaikan ilmu. Fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu. Tengok dia punya terjemah hadis. Hendaklah orang yang hadir mendengar hadisku pada hari ini dan juga di Arafah semalam menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir, kerana sesungguhnya diharapkan orang yang disampaikan hadis itu kepadanya lebih hafal dan lebih faham daripada yang menyampaikan. Hadis ini dalam Bukhari. Panjanglah dia punya takhrij hadis, tapi cukup cerita tu menarik. Tuan-tuan tulislah di kitab tu kronologi mari daripada mana cerita hadis ini. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa nasihat, kemudian liyuballigh syahidul ghaib, orang yang hadir bagi tahu kepada orang yang tak hadir. Itu tanggungjawab. Jelas hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Kata di huraian hadis yang ke-27 ini menerangkan bahawa soal menyampaikan ilmu agama adalah menjadi tugas kepada setiap orang yang mengetahuinya. Jadi orang yang tahu wajib menyampaikan. Betullah kita tak sudut pelik lah kalau tengok ustaz-ustaz kita ni pagi, petang, siang, malam ceramah, kuliah terus kata ustaz ni rajin. Memang tanggungjawab dia. Kalau ustaz tak rajin, dia dipersalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Kadang-kadang siapa Jumaat simpati dengan ustaz, kesiannya ustaz tu kalau dia tak boleh mikrofon ni, dia demam. Boleh mic tu baru sihat balik dah, masya-Allah. Dia seronok dah. Nanti saya cerita bagaimana seorang jutawan seronok duk bagi barang di Arafah nanti insya-Allah. Baik. Yang kedua, orang yang disampaikan kepadanya suatu ilmu agama boleh jadi ia lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi sebut boleh jadi kita sampaikan hadis tadi, orang tu lebih faham daripada kita. Ini berlaku. Huraiannya, yang pertama soal menyampaikan ilmu agama. Agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, daripada segala bangsa dan dalam setiap masa, turun temurun hingga hari kiamat. Jadi Islam ni sampai melalui sambung menyambung, daripada sanak dia, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah kita kata Islam ni din minallah wa ilallah. Tanda kata-kata hikmat ni, al-Islamu dinun minallahi wa ilallah. Islam ini agama dari Allah untuk Allah. Apa dia maksud? Hukum ni dari Allah. Kita melaksanakan hukum ini kena kerana Allah. Kita laksanakan hukum ini mesti kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tidak, jadi masalah kita. Baik. Pertama, soal menyampaikan ilmu agama. Agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, daripada segala bangsa dan dalam setiap masa, turun temurun hingga hari kiamat, untuk meneruskan perkembangan Islam dalam segala tempat dan segala zaman. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pesannya yang berupa perintah supaya tiap-tiap orang yang mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang dibawanya menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi wajib yang dengar
kena sampaikan kepada yang tak dengar. Kita ingat kan? Jadi sekarang ni alhamdulillah, dengan adanya alat-alat sebaran begini, lagi cepat kita punya sampaikan ilmu kepada di mana saja kita berada. Kita ada di sini, ilmu kita berjalan kepada sahabat-sahabat yang tak datang. Allahu Akbar. Baiklah, dengan itu nyatalah bahawa tugas menyampaikan sesuatu hadis atau sesuatu hukum tertentu bukanlah tertentu pada seorang yang dengan jalan dilantik. Saya oleh kerana tidak dilantik sebagai pegawai dakwah, pegawai mubaligh, pegawai apa sajalah, takmir, saya tak boleh cakap. Tak. Orang yang ada ilmu, tapi kena ada ilmu, jangan bercakap tanpa ilmu. Tetapi dengan sendirinya menjadi kewajipan sesiapa jua yang menghadiri mana-mana majlis pelajaran agama atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum-hukum Islam, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir bersama dengan sungguh-sungguh jujur dan amanah. Kena nyampai secara terus. Demikianlah seterusnya daripada seorang kepada yang lain. Masing-masing menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam, walaupun orang yang menyampaikan itu sendiri tidak begitu faham akan maksud hadis atau hukum yang hendak disampaikan. Jadi kalau kita tak boleh nak faham, jangan hurai. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Saya sampaikan itu saja. Tapi kalau kita pergi hurai, kalau tak betul nanya. Jadi dalam bab agama tak boleh andaian. Saya rasa, saya agaklah boleh je hukum ni. Ingat tak waktu kita dalam majlis, dia panggil majlis usrah. Ingat majlis usrah? Ramai kan sahabat-sahabat kita bila bercakap, dia berani mengatakan, oh saya rasa. Saya rasa. Tak boleh saya rasa. Kita dalam agama ni tak boleh rasa, sama ada kita faham betul ataupun kita tak faham. Jangan rasa-rasa, tak ada. Jangan duduk main rasa, tak boleh. Kita kena cakap yang betul, yang benar, apa yang disampaikan. Kalau kita tak tahu, kata wallahu alam. Wallahu alam. Itu je jawapan yang paling tepat sekali. Apa dia? Wallahu a'lam. Tapi kita malu tak? Malu tak malu nak kata wallahu a'lam? Malu? Malu apa ni? Tak, kalau kita ustaz lah kita ni. Tapi lagi ustaz influencer. Oh, lagi malu, tak boleh cakap, jawab. Influencer mana boleh malu-malu, kena jawab. Betul tak betul jawab je. Mana boleh kan? Jangan main. Jangan berani mengeluarkan pendapat tanpa ilmu. Ini tidak boleh. Yang kedua, kewajipan orang yang disampaikan padanya ilmu tadi. Orang yang disampaikan kepadanya pelajaran itu wajib menerimanya tentang soal memahami maksud hadis atau hukum dengan diterimanya, maka ia tidaklah terikat dengan pahaman orang yang menyampaikan. Dia kadang-kadang beza. Orang ni dia sampaikan tapi dia faham lain, kita faham lain. Bahkan ia boleh menyatakan pahamannya dengan berdasarkan kaedah yang tentu dalam ilmu agama. Sebab itulah satu hadis dibezakan pahamannya berbeza-beza. Betul tak? Contohnya hadis makan daging unta. Pernah dengar kan? Kita bincang dah dulu. Orang makan daging unta, batal tak batal wuduk? Makan daging unta, batal ke tak batal wuduk? Tak batal. Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dalam hadis Nabi kata batal. Pernah Nabi ditanya, ana tawaddau min luhumil al-ghanam? Qala in syit. Kena ambil wuduk ke kalau kita makan daging kambing? Nabi kata ikut lah. Nak ambil tak payah, tak ambil pun tak apa. Tapi bila sahabat tanya, ana tawaddau min luhumil ibil, adakah kita kena ambil wuduk bila makan daging unta? Nabi kata tawadda. Tengok berbeza di antara dua daging. Saya tahu tuan-tuan jawab tak batal tadi, betul dah tu. Dalam fiqh mazhab Syafi'i tak batal. Sebab apa? Ada hadis lain, Nabi tarakal wuduk mimma massatin nar. Di akhir hayat Nabi kita tak ambil wuduk lagi makan makanan yang telah dimasak dengan api. Maknanya telah dimasak. Jadi hadis ni kontra. Yang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Kalau kata tak batal sebab apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi kita tak ambil wuduk lagi setelah makan makanan yang sudah dimasak.
Itu kepahaman. Yang kata, saya jumpa dalam Bukhari ni. Jumpa dalam Bukhari ke dalam Muslim ke, kita kena tengok pula huraian hadis itu sendiri. Sebab itulah kita jangan cepat. Ada setengah ni orang-orang muda hari ni, bila belajar ilmu hadis, ilmu sunnah ni, saya nak amal semua. Saya kata bukan semua boleh diamalkan. Anak kerusuh ke budak-budak pelajar, kita kata bukan semua Nabi buat kita boleh ikut. Macam mana ustaz? Ustaz kata nak ajar sunnah, tiba-tiba cakap bukan semua Nabi buat kita boleh ikut. Ayat saya tadi betul ke tak betul? Ke lebih pada provokasi? Bukan semua yang Nabi buat kita kena ikut, kita boleh ikut. Ada betul tak betul? Macam panik je hari ni. Kita datang nak belajar sunnah ni, tiba-tiba tak boleh buat hak Nabi pula. Kita kena ingat dalam Islam ni dia panggil khususiyah. Ada satu kaedah dipanggil khususiyah, hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 orang. Tak boleh ikut kita. Bukan tak boleh ikut, haram ikut. Kalau kata lagi kita haram ikut Nabi. Pening lah. Macam mana haram ikut Nabi? Haram kahwin lebih daripada 4 orang. Nabi boleh, sebab itu dipanggil khususiyah, hak istimewa. Dia lepas tu lah kita jangan gopoh lah. Di setengah orang ni hadis Bukhari ni kita mesti betul lah hadis Bukhari. Baru ni saya jumpa seorang makcik, punyalah semangat dia belajar hadis, semangat sampai dia tak nak pergi masjid. Dia perempuan, tak nak pergi masjid, mari bercakap di tangga masjid saya. Dia kat pondok. Saya ni suami ni suka pergi masjid. Jadi bini dia kesorang kat rumah. Dia kata saya nak bawa lah dia hajah ni pergi masjid sama-sama. Dia tak nak pergi masjid. Kata saya, kenapa hajah tak nak pergi masjid? Saya nak pergi masjid macam mana? Saya nak pegang sunnah ni. Nabi kata salatul mar'ati fi baitiha, solat wanita di rumah dia lebih afdal daripada solat di masjid. Sudah. Sedap juga makcik tu. Kata makcik solat dengan siapa kat rumah? Seorang lah. Sedap dia seorang. Lepas solat bukalah kuliah Abu Anas. Sedap juga dia ingat dia sokong kita tu, jadi kita pun sokong dia lah. Saya kata habis solat seorang tu berapa pahala? Kita duduk di masjid berapa pahala? 27 solat Jumaat. Melangkah kaki daripada rumah ke masjid berapa langkah? Tak kira lah kereta tayar bergolek pun, kira langkah lah tu. Berapa langkah? 2. Menunggu solat Nabi, solat maghrib tunggu isyak, berapa pahala? Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat kemudian dia tunggu untuk solat yang kedua, malaikat doakan dia, Allahumma ufillahu, Allahumma arham. Malaikat doa. Yang pertama malaikat doa kan, sampai solat isyak, sampai dia balik. Yang kedua, orang itu ditulis pahala salat. Pahala tengah duduk solat. Pahala dia sedang bersolat, walaupun dia dengar kuliah, tapi dia punya aset dikira dalam solat. Berapa jam kita dengar kuliah? 1 jam. Pahala solat 1 jam. Banyak tak banyak? Kemudian itu di antara kelebihan pergi masjid. Yang kedua, hadis ini tidak dinafikan bahawa solat mar'ah tu afdal di rumah. Contohnya kita ni ada anak kecil, nak gendong pergi masjid, yoyeh di masjid, bising orang marah. Anak kita pun boleh tahan juga, lompat atas makcik tu, atas makcik ni. Jadi baiklah awak solat di rumah. Jadi hadis ni tidak kontra dengan hadis Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba Allah Ta'ala yang wanita nak pergi masjid. Nabi larang sahabat melarang. Faham tak? Jadi kalau kita baca hadis tadi, banyak hadis-hadis kalau nak hurai, kitab pula tak berjalan. Mari kita tengok kitab kita. Tapi nampaklah kan. Jadi bukan nak kata kalau mengaji hadis ni tak boleh hamas semua. Bukan tak boleh hamas semua. Yang sudah digazetkan untuk diamalkan, teruskanlah. Yang macam tadi, yang kontra, nak solat jemaah di masjid ke afdal di rumah. Macam tu. Banyak lagi lah hadis-hadis yang agak orang panggil bercanggah. Macam sekarang Nabi SAW sebut solat sunat ni afdal di rumah ke di masjid? Solat sunat di rumah. Habis kalau kita tak solat di masjid, agak-agak ada harapan ke solat di rumah? Jawab sendirilah, saya tak nak tuduh. Dia kata Abu Anas mari jauh-jauh pun tuduh orang juga. No, tak tuduh, tanya je kan. Jadi kalau habis solat di masjid lah, nak cukup projek mega mampu milik kita tu.
Jadi banyak hadis-hadis. Sebab itulah Nabi sebut ada orang yang menerima hadis, tapi yang mendengar hadis itu lebih faham daripada orang yang menerima. Alhamdulillah. Baiklah, ringkasnya, orang yang menyampaikan sesuatu hadis atau suatu ilmu agama daripada Rasulullah SAW boleh diterima daripadanya walaupun orang itu tidak begitu faham akan hadis atau ilmu yang disampaikannya, dan ia akan beroleh pahala dengan usaha penyampaiannya itu serta dikira daripada golongan ahli agama. Yang penting kita sampaikan, saya dengar, tapi sampai yang betul, jangan sampai yang pelik. Tadi lepas solat, lepas subuh tadi, mungkin ada yang tengok kita punya kuliah kan, tajuk dia tadabbur ayat-ayat zikir. InsyaAllah saya tanda dalam kepala tu. Bulan depan tak tahu ingat ke tak. Saya nak tadabbur ayat-ayat istighfar pula. Tadi ayat zikir, nanti kita sambung tadabbur ayat istighfar. Menarik. Lepas kuliah seorang pakcik datang, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, betul ke tidak ada satu video, dia tak tunjuk video pun, kalau tunjuk video saya tak nak tengok, kita tak nak komen orang." Dia kata, "Ustaz ni kata kalau baca Quran saja tanpa faham, tanpa tadabbur, tanpa amal, berdosa." Macam mana pula berdosa ya? Kita baca Quran satu huruf 10 pahala, betul tak? Jadi baca Quran tak faham, berdosa kah? Tidak berdosa. Kalau kata afdal kita baca Quran dengan faham, afdal kita baca Quran dengan tadabbur, afdal kita baca, itu memanglah. Tapi kalau kata orang baca Quran saja tak tadabbur, haram, kita kata la. Nah, tengok ni, nak sebarkan biar pastikan kesahihan. Sebab tu zaman kita ni sukar. Zaman sekarang ni orang suka sebar melalui grup mazhab kita ada kan. Sekarang ni kita ada mazhab apa nama dia? Mazhab Wasapi. Mazhab Wasapi ni grup WhatsApp tu lah. Seorang-seorang berapa grup WhatsApp dia ada? Ni hajah ni berapa grup WhatsApp ada? Grup masjid, grup sekolah rendah, grup tadika pun ada lagi. Muncul balik dah. Habis dia sebar belakang. Tapi kalau nak sebar, pastikan kesahihan. Jangan pergi tanya dalam grup, saya sebar ni betul ke benda ni, siapa yang nak sahkan? Kalau nak tanya sah, tanyalah ustaz. Kita kan ada nombor ustaz. Berapa orang nombor ustaz ada? 20 orang ada. Hantar semua nombor, seorang jawab cukup lah. Tapi kalau tanya saya, hantar video, saya tak jawab. Sebab kita tak nak tengok video orang. Bukan tak nak tengok tu sebab kita tak nak orang panggil accident. Bila kita komen atas video, maknanya kita condemn orang. Saya lebih suka kalau nak tanya, awak dengar video tu, tulis, tanya, apakah hukum sekian? Kita jawab atas soalan. Itu lebih harmoniah. Saya tak suka kalau orang guna dipanggil react. Sekarang ni react, dia ambil gambar orang tu, dia tak gambar anak sebelah. Kita tak suka dan kita pun tak suruh macam tu. Sebab bukan mazhab kita nak berkelahi dengan orang, mazhab kita hanya nak menerangkan kebenaran. Baik, habislah kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendengar dan menyampaikan. Hadis 28, hadis yang ke-28. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Setakat ni ana rasa ramai di kalangan kita yang hafal sini tak? Nabi bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikan apa yang kamu dapat daripada aku walaupun satu ayat sekalipun. Mana Nabi salah perintahkan para sahabat supaya menyampaikan ilmu yang mereka terima. Dan sahabat ni memang ni mereka menyampaikan. Isu yang kedua dalam hadis ni, wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah apa yang sampai kepada kamu daripada hal Bani Israel, dan dalam pada itu tidak ada salahnya kalau kamu tak ceritakan. Kalau kamu cerita, salah tak? Tengok dalam hadis ni, Tuan Syekh kita memilih pandangan tak salah kalau kamu tak cerita. Maknanya tak ada keperluan apalah, tak ada keperluan sangat. Isu yang ketiga agak berat. Tanda baik-baik, isu yang ketiga ni besar, berat, dan tanggungjawab dia berat. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Allah.
Dan ingatlah, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, tanda letak dengan sengaja di bawah, letak kurungan itu, dengan sengaja. Mana orang ni tahu benda tu bohong, dia cerita juga kepada daripada Nabi. Nabi SAW bersabda, kita tahu benda tu bohong. Berat dosa. Tapi kalau kita tak tahu, dosa juga, tapi taklah berat sangat. Maka hendaklah ia menyediakan tempatnya dalam neraka, wal-iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada menjadi golongan yang bahaya ini. Baik, kita pergi kepada 3 huraian. Hadis yang ke-28 ini menerangkan bahawa ilmu agama walau sedikit sekalipun wajib juga disampaikan. Contohnya kita belajar hari ini kelebihan solatul jamaah. Boleh tak boleh kita balik huraikan kepada keluarga kita kepentingan solat jemaah? Boleh? Boleh ya. Awak pergilah solat jemaah. Nah, kalau yang perempuan suruh suami pergi, yang suami pula suruh kawan-kawan pergi, anak beranak pergi solat jemaah, kempen. Kalau semua orang kempen, semua orang pakat buat belaka, ramai orang pergi masjid. Sekarang ni masjid besar, tiangnya banyak, kereta pun banyak, orang kat dalam sikit, betul tak? Sebab tu saya anak gurau, kata masjid di bandar ni kereta banyak, pada kereta banyak tapi orang tak ada. Sebab dah dia datang seorang dia, kereta, sebuah kereta boleh isi berapa orang? 5 orang, 4 orang. Nah, 5 orang lah standard dia. Tapi yang pergi masjid berapa orang? Seorang. Mana lagi tempat 04? Kenapa tak isikan? Tak ada orang dah ustaz, saya seorang kat rumah. Tak apa yang tak ada orang. Yang ada orang, nak jawab macam mana? Yang ada orang kat rumah, ada anak, ada isteri, ada cucu, ada orang tua orang ni, kenapa tak bawa pergi masjid? Alah leceh lah budak-budak. Ini masalah kita. Masalah kitanya tak menyampaikan dakwah kepada keluarga sendiri. Saya banyak kali saya ulang kat sini di bawah tajuk masuk syurga sekeluarga. Kita dah setuju berapa kali dah buat MOU. Semua kita nak projek masuk syurga sekeluarga. Semua setuju tak? Tapi waktu pergi masjid pergi apa orang? Seorang. Waktu pergi kuliah ilmu berapa orang? Waktu pergi kenduri, penuh pula keretanya. Pergi semua. Mak tak nak masuk hari ni. Pergi ni. Boleh pula kau kerahkan semua orang pergi. Kalau tak nak pergi juga, telefon ke penghantar makanan. Tapi kenapa waktu nak ibadat, waktu nak syurga sekeluarga, kita tak bawa semua anak-anak kita pergi? Lesh, kenapa? Inilah kita kena muhasabah. Kita ilmu sedikit tapi tak menyampaikan. Ilmu ada tapi buat seorang. Rugi besar kita para jemaah sekalian kalau itu sikap kita. Rugi besar kalau itu sikap kita. Kan? Jadi kita kena perbetulkan channel kita. Isu yang kedua, kisahkan Bani Israel boleh diceritakan. Kejap lagi kita masuk. Isu yang ketiga, balasan buruk bagi orang yang berbuat dusta terhadap Rasulullah SAW. Huraiannya, yang pertama soal menyampaikan ilmu. Ilmu agama tidak harus sama sekali disembunyikan. Yang tahu, yang benar cerita, jangan tak cerita. Bahkan tiap-tiap seorang yang mengetahuinya wajib menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahuinya, walaupun ilmu itu hanya satu ayat daripada Al-Quran atau satu hadis daripada Nabi SAW. Atau satu hukum dengan satu hukum. Dengan itu bila kita sampaikan, akan tersebarlah ilmu pengetahuan dan hukum-hukum Islam kepada seluruh umat manusia sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan umatnya. Jadi Nabi kita bertugas menyampaikan, kita umat pun menyampaikan. Tak menyampai, jawabnya menyampaikan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dah sampai ke belum? Dah sampai? Alhamdulillah, kata sampai. Yang kedua, hadisu an Bani Israel. Nabi kata boleh cerita Bani Israel.
Apa dia cerita Bani Israel ni? Tuan-tuan kena tanda, cerita Bani Israel ni dipanggil cerita Israiliyat. Israiliyat ni maknanya riwayat-riwayat kisah, cerita yang diambil oleh daripada Yahudi dengan Nasara, orang Bani Israel. Siapa dia ke Israel? Israel itu siapa? Siapa dia Israel? Ya? No. Di apa di Israel sekarang, bukan? Israel ni Nabi Yaqub, nama dia Israel. Nabi Yaqub alaihissalam, anak Nabi Ibrahim. Ada berapa orang? Ishak, Ismail. Ismail dia pergi tak di Mekah, lahirnya kumpulan Arab. Ishak dapat anak dia nama Yaqub. Yaqub tu Israel. Daripada keturunan Yaqub jadi Bani Israel. Jadi Bani Israel. Mana anak Israel itu mana Bani Israel. Israel. Pasal itulah ada orang yang cakap, tak boleh kita kutuk Israel sekarang ni. Kenapa pula doa, ya Allah ambillah tindakan ke atas Israel, seolah-olah kita doa tindakan ke atas Nabi Yaqub. Tak ada dah uruskan. Bila sebut Israel, dia pergi ke Israel di Palestin yang yang duduk apa dia khianat kepada umat Islam di Gaza tu sekarang. Maka Nabi kata boleh cerita tentang Bani Israel, wala haraj, maknanya tak salah cerita ataupun tak salah tak cerita, dua-dua boleh kita takwilkan. Asalkan tengok ni asalkan kisah-kisah itu tidak diyakini dustanya. Kalau tahu dusta, jangan cerita. Mana awak bohong. Itu pun mana-mana yang mengandungi pengajaran dan mendatangkan iktibar, bolehlah kita cerita. Seperti kisah kaum yang diperintahkan membunuh diri untuk bertaubat daripada dosa mereka menyembah patung anak lembu. Bolehlah kita cerita. Sebab dalam Quran itu sebut gitu ya. Kisah kaum yang telah diubah keadaan mereka kepada keadaan monyet dan babi. Kaum mana ni? Kaum mana yang diubah muka dia jadi monyet? Ingat tak? Peristiwa hari Sabtu. Hari Sabtu Allah Ta'ala larang tangkap ikan bagi Bani Israel. Tapi dia pergi kali lubang, dia buat kolam. Hari Jumaat, hari Sabtu ikan lepak kat pantai masuk dalam kolam dia relax je. Petang Sabtu ikan nak keluar balik ke laut, dia tutup lubang. Hari Ahad dia pergi timba, pergi keringkan air, ambil ikan. Dia kata, tengok kami tak buat apa hari Sabtu. Itu dia panggil helah Bani Israel. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka monyet dan bab satulah babi ni. Monyet. Jadi bolehlah kita buat bahawa mereka diubah muka dia, diubah watak dia. Kerana apa? Kerana kesalahan mereka melanggar perintah dengan melakukan tipu helah. Tipu helah, dia panggil helah. Baik, untuk saya rasa tuan-tuan tak puas hati ni cerita Israiliyat ni, puas hati ke tak? Kurang puas hati dia. Ada sebuah buku, tulis buku ni. Buku ni diterbit oleh Jakim Kuala Lumpur Jakim Malaysia ni. Nama dia Israiliyat, tulis nama dia Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Ni gambar dia, saya tahu nampak tak nampak, ni punya gambar dia, Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab tafsir. Kitab ini ditulis oleh ulama Azhar, nama dia Syekh Muhammad Abu Syahbah. Muhammad Abu Syahbah, dia tulis dalam kitab dia ni Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab tafsir. Saya harga dia di kedai Jakim ditulis RM25.50. Murah tu, RM25.20. Apa yang ada dalam kitab ni? Nak tahu kan? Dalam kitab ni dia kata terdapat sebahagian kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama tafsir yang memasukkan berita-berita Israiliyat
dan hadis palsu dalam penafsiran mereka. Perkara ini hanya dapat diketahui melalui kajian-kajian khusus oleh pakar dalam bidang ulumul Quran dan ulumul hadis. Dia orang pakar dalam bidang ni, dia boleh cerita kepada kita. Di antara cerita pelik, nak dengar? Antara berita-berita Israiliyat yang dikenal pasti ialah kisah Harut dan Marut. Ada dalam Quran Harut atau Marut, Tuhan sebut ya. Tapi mari Israiliyat pelik lagi. Dia cerita macam mana Harut, macam mana Marut, akhir kali jadi Karut. Itu benar. Cerita pembinaan Kaabah yang pelik-pelik. Kisah Nabi Daud. Di antara Nabi yang kena unaya berat oleh puak-puak Israiliyat ni, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Dalam Quran, Allah Ta'ala cerita tentang seorang itu mempunyai kambing seekor. Nah, kawan dia ada kambing 99 ekor. Dia nak ambil kambing seekor tu. Tamak. Israiliyat kata, jangan tulislah ni cerita Israiliyat, contoh cerita Israiliyat yang berbahaya. Dia kata satu hari ni, Israiliyat kata ni, satu hari Nabi Daud ni, dia tengok isteri tentera dia ni comel. Lawanya isteri panglima ni. Dia pun nak ambil bini kawan tu. Macam mana cara dia? Dia hantar panglima suruh pergi perang, biar mati, dia nak ambil janda kawan tu. Kita sebagai manusia biasa, Nabi Daud Nabi, logik ke tak logik? Ada lagi tak tafsir? Nak kata macam mana? Nabi Sulaiman, kerana terlalu sayang ke bini dia nama Jaradah, dia telah berlaku zalim kepada orang dalam perbicaraan. Nabi Sulaiman, Allah beri kepada dia jin tunduk pada dia, angin ikut bawa dia nak pergi mana-mana. Tiba-tiba gila ke Jaradah ni sampai peringkat zalim pada orang. Logik ke tak logik sebagai Nabi? Banyak. Kalau saya cerita Nabi Yusuf, giling kepala tuan-tuan. Israiliyat punya pasal. Dalam tafsir Tabari saja, 12 riwayat Israiliyat mengatakan Nabi Yusuf dah buka seluar. Dia punya cerita Act 18 dahsyat. Jadi kata di para ulama, cerita-cerita Israiliyat yang terlibat dengan hak kenabian, melanggar syariat, wajib kita hapuskan. Tapi kalau cerita hak pelik-pelik ya, bolehlah nak dengar. Orang panggil Ana pun kadang-kadang bawa dalam tafsir pagi tu kan, kita tengok jemaah ni mengantuk ya, kata cerita Israiliyat ada. Dia kata dengar cerita, tapi jangan tulislah dengar saja ya, buat orang panggil buat hilang mengantuk. Sebab cerita Israiliyat ni suka tahu, tapi kadang-kadang dia pelik. Dia pelik. Dia cerita seorang manusia yang besar, nama dia Ud bin Unu. Sekali dia kencing, tenggelam sebuah kampung. Tak apa lagi setakat tu. Ustaz hak jenis celupa pula, dia hurai pula. Besar mana tu sampai tenggelam kampung. Itu dia punya. Nya goreng hak tu pula. Pun namanya. Betul lah kata jangan buat. Kisah pokok Tuba dan beberapa kisah lain. Manakala hadis-hadis palsu pula berkaitan dengan fadilat-fadilat surah-surah dan ayat-ayat Quran, asbab nuzul dan sirah Nabi SAW. Persoalannya, adakah kita menyedari hal ini atau turut sama menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya disebarkan. Jadi untuk memelihara kesucian agama Islam, buku ini Muqaddimah Jakim. Buku ini tampil untuk menjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan Israiliyat dan hadis palsu serta kedudukannya dalam beberapa kitab tafsir. Apa yang pasti, buku ini sesuai dibaca oleh umat Islam demi mengetahui dan memelihara kesucian agama Islam. Beli dah buku tu, dah ambil dah nama dah. Tajuk dia Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab tafsir. Tengok dalam Jakim punya web, penerbitan, harga dia RM25.50. Bacalah. Ana ada baca dah sikit. Coba tengok dalam YouTube, cari Israiliyat dalam kitab tafsir. Saya dah baca sebahagian daripada buku ni di mukaddimah dia. Yang lain-lain tu belum baca lagi lah. InsyaAllah kita pun, saya suka baca benda ni sebab apa? Sebab nak beri pengetahuan kepada masyarakat
bahawa Israiliyat ni terbagi pada 3 cerita. Ada Israiliyat yang ada sandaran yang kuat, disokong oleh riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita terima. La haraja. Ni bukan terima, kena terima. Yang kedua Israiliyat yang tak ada apa-apa, cerita je lah. Cerita macam cerita bahtera Nabi Nuh tu, ada cerita apa tak? Sebab apa kucing dengan anjing ni kalau dia bini bunyi. Anjing ni satu kampung tahu tak kalau dia kalau dia kahwin, tahu tak? Kucing bunyi juga miau yang mesti baik orang tak jadi gitu. Kalau tu dah habis satu kampung. Katanya Israiliyat ni nak dengar ke tak ada, kalau tak perlulah. Tak payah deh. Katanya dia dua ni waktu atas bahtera Nabi Nuh tidak dibenarkan apa ni, kan ada 2 jantan betina, tidak dibenarkan lakukan perkahwinan, tapi dia sembunyi siasnya. Akhir kali dia bunyi siapa hari kiamat. Anjing kalau dia kahwin bunyi. Israiliyat tu tak apalah, cerita Israiliyat tu kalau nak cerita pun tak apa, tak nak cerita pun tak ada masalah. Tapi Israiliyat yang berkait dengan cerita tadi, Nabi Nuh Nabi Daud gila ke bini panglima, ini karuknya. Nabi Sulaiman zalim kepada rakyat dia sebab sayang ke bini dia, nama Jaradah pun karuk. Nabi siapa seorang lagi tadi? Nabi Yusuf. Ini 3 nabi ni di antara yang terunanya dalam cerita Israiliyat. Jadi kita take 3 kategori. Mana Israiliyat yang menyentuh tentang ismatul anbiya, haram kita cerita kecuali untuk menyatakan kepalsuan dia. Itu pun jangan ada cerita pelik-pelik, cerita palsu ya. Yang kedua yang cerita saja-saja, tu Nabi kata hadisu wala haraj. Mu cerita tak apa, boleh dengar. Yang pertama tadi Israiliyat tapi disokong oleh riwayat kita, maka itu kita kena terima. Alhamdulillah. Yang penting Nabi sallallahu bagi tahu. Yang ketiga yang paling berat sekali, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa dia berdusta ke atas Nabi dengan sengaja, dia tahu benda tu palsu, maka tu ambillah tempat duduk dalam neraka. Dalam hal menyampaikan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap seoranglah berhati-hati supaya ia tidak melakukan sesuatu yang dusta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan perkara yang disampaikannya itu berpunca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia sebenarnya tidak demikian. Pasal itulah ulama hadis dia bekerja keras nak mengkategorikan hadis ini sahih, hadis ini hasan. Manakala sahih tu tinggi sekali darjat. Kemudian hak paling tinggi dipanggil mutawatir. Kemudian hadis sahih biasa tidak mutawatir. Jadi hadis sahih dan mutawatir tu cuma tinggi lagi darjat. Kemudian hadis hasan tu rendah pada hasan, rendah pada sahih sikit. Kemudian mari hadis dhaif. Kalau setakat dhaif saja kita dengar kan ustaz-ustaz duk cakap hadis dhaif boleh diterima dalam fadailul amal, tapi dengan syarat kena guna perkataan ruwiya, diriwayatkan Nabi SAW bersabda. Baru betul. Jangan confident Nabi bersabda, riwayat dia lemah. Yang keempat dia panggil hadis dhaifun jiddan, sanad dia terlalu lemah. Ini tak boleh disebutkan Nabi. Kita kena kata ada riwayat, tapi hadis ni terlalu lemah. Jadi kita kena sebut sanad dia, kemudian satu lagi ulama putuskan bahawa hadis ni maudhu'. Hadis maudhu' itu mana hadis palsu. Ini tak boleh riwayat. Kena kata hadis palsu baru boleh riwayat. Kalau kata hadis Nabi tak ada. Sebab rawi dia, periwayat dia tu kazab, pembohong, ataupun muttaham bil kazib, maka hadis dia panggil hadis palsu. Sebab apa? Pencerita dia tak boleh terima. Macam mana kita nak dengar cerita? Kalau kampung kita pun tak boleh pakai. Macam sekarang ni hadis-hadis palsu banyak ni, fake account ni banyak hadis palsu dia cerita. Tak tahu siapa. Hantu pun tidak, orang pun tidak. Jadi itu yang jadi pelik. Jadi tapi kita percaya yang tu. Jadi kita ingat kalau hadis palsu, kalau ulama pun tu hadis ni palsu ni, janganlah kita buat. Janganlah ambil hadis juga. Saya ada seorang ustaz ni, dia berkeras. Bila orang tegur dia, hadis dia bawa cerita tu palsu, dia kata hadis juga palsu pun.
Ada orang tanya saya, macam mana nak ulah orang macam ni? Saya kata bagi tahu ke Ustaz, hadis palsu tak sama dengan gigi palsu. Gigi palsu kalau dia tak ada, uduh kita tak? Baca Quran pun bersembuh, ihdinas sirat. Bersembuh habis keluar air dia tu. Kalau ada gigi palsu, sedap ke bunyi? Ihdinas sirat. Sat bunyi molek. Jadi hadis palsu tak sama dengan gigi palsu. Gigi palsu lagi ada, lagi cantik. Hadis palsu kalau ada, bahaya. Sebab, tengok, kalau kita tahu dia palsu, nak riwayat juga, faliyatabawa maq'adahu finnar, ambil tempat duduk neraka. Ingat baik memperkatakan sesuatu yang dusta terhadap Nabi SAW amat buruk kesannya kepada ajaran dan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh itu sesiapa yang sengaja melakukan perkara yang demikian, ingatlah, sengaja. Tapi kalau kita tak tahu, kita riwayat ya, sabda Nabi, kita tak tahu. Semangat ni, balighu anni ni. Tapi bila kita orang bagi tahu, berhentilah cukup. Astaghfirullahalazim. Kita declare balik dalam grup kita, apa yang saya sampai semalam tu hadis palsu. Jangan dibuat. Jangan disebarkan. Saya istighfar banyak-banyak. Tak apa. Ni kita ni tak tahannya bila kita bagi tahu hadis palsu, dia marah pula. Hadis palsu pun hadis juga. Mana boleh hadis juga. Kalau tidak, kenapa dinamakan hadis? Sebab dinamakan hadis, tulis itu. Ada orang tanya, kenapa hadis palsu dinamakan hadis? Kalau tahu dah palsu je lah. Kenapa pakai hadis pula? Sedap juga dia komen tu. Kita ni main dengan netizen ni, suka. Kalau dia betul-betul nak belajar lah, tapi kalau dia mengarut, dia tak payah layan lah, buat susah hati lah. Dia kata, kalau hadis palsu, kenapa panggil hadis? Sebab orang tu ni sebuah kepada Nabi. Dia kata, qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis, tapi hadis itu palsu, tak boleh dipakai. Baiklah. Jadi orang yang sengaja menyebarkan hadis palsu, orang itu berhak menerima azab, seksa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Seorang ulama hadis, Al-Ubbi nama dia, ahli hadis yang terkenal, syarah kepada kitab Sahih Muslim, Al-Mu'lim bi syarhi Sahih Muslim, mengatakan bahawa perkara yang hampir kepada dusta, dengan molek. Ubbi ni ulama besar hadis, dia syarah pada Sahih Muslim. Dia kata perkara yang hampir kepada dusta atau yang berupa dusta ialah memperkatakan kalimah-kalimah dalam hadis Nabi SAW dengan sebutan yang salah, yang tidak menurut kaedah bahasa Arab. Anak baca ni rasa takut ya, kita nak baca hadis. Sebab kita kata Nabi bersallallahu bersabda, tiba-tiba kita pergi baca hadis tak betul. Salah dia punya baris. Nabi tak salah, nahu dia betul. Kita pergi baca nisbahkan Nabi SAW. Macam nak buat? Jadi Ubi marah benar dia ni. Dia kata, oleh itu, maka tiap-tiap seorang yang beriman hendaklah berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh mengenai hal yang tersebut. Demikianlah juga diperingatkan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau kita nak baca hadis, ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah kita, khatib-khatib kita nak baca hadis, pastikan dia punya baris dulu. Lo ni orang yang suka mengubah baris hadis ni. Siapa dia? Nama dia Syekh AI, ChatGPT. Kita suruh dia buat poster, bagus dia. Dia rajin sungguh nah. Dia rajin sungguh. Kita chat buat poster sikit, dia kata beres. Kita berbagi. Kita tak bagi buat hadis, dia kita tambah hadis kan. Barisnya salah. Ayat Quran salah baris. Akhir kali saya kata, membuanglah teks Arab tu, salah tu. Oh, salah ke? Dia kata. Salah lah. Dia buang. Pening kita. Kadang-kadang 5-6 kali suruh dia buat nak jadi satu-satu poster. Dia tak, jadi kalau tengok yang teks Arab dalam poster-poster yang keluar sekarang ni, hati-hati, banyak salah baris yang dibuat oleh AI. AI ni tak ada apa, dia tak kerti apa, dia robot tu kan. Dia ikut kita ya, dia suruh buat. Kita kata kita nak muda sikit 10 tahun, beri gambar. Oh, turun 10 tahun jadi. Nah, rambut ubat jadi putih habis. Jadi hitam pula. Itu ya. Jadi dalam agama jangan duk main AI gitu lah. Malu korang. Kata Ubi lagi sebagai bukti tentang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hal ini ialah apa yang disalinkan oleh Syekh Abu Amr bin Salah daripada Al-Asma'i yang pernah mengatakan bahawa perkara yang sangat dibimbangkannya
terhadap seseorang penuntut ilmu hadis apabila ia tidak mengetahui ilmu bahasa Arab akan termasuk di antara orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, makalah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Kalau kita baca ni bimbang kita ni. Banyak kita baca hadis tak kena baris, betul tak? Tapi kalau baca setakat tak kena baris tu tak hilangkan makna, insya-Allah lah masih boleh ditoleransi lagi. Tapi kalau baca baris, dia bahasa Arab ni sikit je lari. Baris depan, baris atas. Baris mati dengan baris hidup. Ingat tak cerita yang nak cerita dulu tentang doa dekat Kaabah tu? Ingat? Dia belajar doa, Allahumma la tada'li zamban. Tulis zai nu mati. Zanban. Zamban tu mana apa? Mana apa? Zambun. Zambun, zamban. Dosa. Waktu doa dia tukar lagi, tambah bagi. Nun jadi hidup. Allahumma la tada'li zanaban. Zanaban mana apa? Kalau bagi atas mana apa? Ekor. Allahumma la tada'li zanaban. Arak sebelah putul doa. Illa qata' tahu, engkau tolong potonglah ekor dia ni. Arak faham. Jadi arak tu tolonglah dia tu. Ya Rabbi, potonglah ekor dia tu, nyanyi jalan payah. Tengok, daripada baris atas zanaban, ekor. Sepatutnya baris mati, zamban, baru jadi dosa. Tengok bahasa Arab. Banyak mana. Lari makna banyak, kan? Hati-hati. Makna yang pentingnya kita cuba usahakanlah nak baca teks hadis, pastikan kesahihan. Allahu Akbar. Kadang-kadang ayat Quran pun salah. Allahu Akbar. Ayat Quran baca salah, itu berat. Banyaklah kita ni, kita nak baca ayat Quran tapi kita tak semak ayat, jadi salah. Tengok ni, Abu Amr Salah kata apa? Dari Asma'i ini, ulama lughah dia ni, patah tu dia keras dalam bahasa ni. Dia kata perkara yang sangat dibimbangkannya terhadap seorang penuntut ilmu hadis apabila ia tidak mengetahui ilmu bahasa Arab akan termasuk di antara orang-orang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, makalah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Kerana baginda Nabi sallallahu tidak pernah menuturkan sabdanya dengan cara yang salah pada kaedah-kaedah bahasa Arab. Maka pada bila-bila masa sahaja engkau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau menyebutkannya dengan cara yang salah, bermakna engkau berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sengajalah. Kalau kita dah jahil ataupun tak reti, tak pandai bahasa Arab, kita diingat betul dah, insya-Allah tak masuk dalam hadis ni. Tak masuk dalam hadis ancaman ini sebab kita bukan sengaja pun. Tapi kena betul balik. Dengan yang demikian, kata Ibnu Salah lagi, adalah menjadi tanggungan seseorang penuntut hadis untuk mempelajari nahwu dan ilmu bahasa Arab sekadar yang dapat menyelamatkan dirinya daripada perbuatan menuturkan hadis-hadis dengan cara yang salah dan daripada merusakkan maksudnya yang sebenar serta daripada akibatnya yang buruk. Jadi sebab itulah setengah orang ni bila dia baca hadis Nabi, dia kata au kama qal, ataupun sebagaimana disebut oleh Nabi. Jadi adakah au kama qal itu boleh melepaskan kesalahan bacaan dia? Jawabnya tak lepas juga. Cuma dia melepas dirilah sebab saya baca ni, saya tengok depan ni je. Yang sebenarnya ikut Nabi baca lah. Jadi kalau ada orang lain mari tegur, bacaan awak salah, jadi kita perbetulkanlah, jangan pergi buat, jangan menambahkan lagi. Kata orang Arab, la tazidu la ta'atin ballah, ataupun billah dia kata. Jangan jadikan tanah tu telah menjadi seluk. Salah sekali, ditambah 2 kali pula. Jangan. Allahu Akbar. Jadi seorang ulama nama dia Kisai. Kisai ni ulama lughah. Ulama lughah. Dia ulama, bila kata ulama lughah ni orang hebat lah, kan? Kisai ni ulama lughah. Seorang tokoh ulama yang begitu hebat. Tapi satu hari dia baca Quran salah. Dia baca Quran salah, dia punya bacaan. Belakang dia khalifah. Di belakang dia ada khalifah sedang baca Quran. Jadi bila baca Quran salah,
Khalifah ni nak tegur dia ni pakar bahasa. Lepas tu macam mana khalifah nak tegur pakar bahasa supaya tidak memalukan khalifah. Bijak tak bijak khalifah? Khalifah ni bijak lah dah. Pasal apa bijak? Sebab dia tegur dengan cara berhemah. Dia tegur dengan cara berhemah. Dia tanya kan? Dia kata Asma'i, dia kata Kisai, aku nak tanya mu ni. Mu baca qiraat apa tadi tu? Mu baca qiraat apa tadi? Sebab salah baca tu. Tapi Kisai ni orang cerdik. Dia kata apa? Dia jawab ke khalifah. Dia kata setiap kuda yang pantah itu ada yang tergelincir. Bijak tak bijak dia? Likulli jawadin, setiap kuda yang pantah tu ada yang zalal, yang tergelincir. Maknanya aku ni walaupun pakai bahasa, tapi ayat Quran yang aku baca tadi tu salah. Jadi ni orang panggil orang cerdik ni, kuda yang pantah pun tergelincir. Jadi walaupun Kisah ini seorang ulama lughah, tapi ada kalanya dia baca salah juga. Kita kata gitulah keadaan kita. Tak boleh kita nak orang panggil nak bangga diri saya ni pakar, tak boleh tegur. Kita kata janganlah. Jadi ada je kesilapan kita yang perlu kita perbetulkan, insya-Allah. Yang penting kita tawaduklah. Kalau orang tegur, terima. Ni tak tahannya orang tegur, dia marah orang pula. Baiklah, kita berpindah kepada muka surat yang ke-107. Bagi pembaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka menerima bacaan hadis itu daripada mulut ahli ilmu hadis yang menjaga dan memelihara sebutan yang betul. Kita cuba usahalah dah baca molek. Baik, kita berpindah kepada hadis 29. Berapa hadis kita ada kitab ni? Bab ni kita ada 32. Sempat ke kami? Dia kata hurah panjang pun tak apa. Kata hurah panjang boleh, tapi tak habis kitab. InsyaAllah kita cuba habiskan. Hadis yang ke-29, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud at-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ditanyakan kepadanya mengenai sesuatu ilmu agama. Ingat. Orang ni ada ilmu agama, dia tahu halal haram. Orang pergi tanya dia hukum, lalu ia menyembunyikannya. Sebab apa? Kebetulan dia buat juga benda salah. Contohnya, dia pun tak mau cakap. Nasaya Allah mengekangkan mulutnya dengan kekangan daripada api neraka pada hari kiamat. Ini bahaya beratnya. Orang yang tahu, dia sembunyi. Kita kalau tahu benar-benar, kena cerita. Ada cerita nakal di Universiti Madinah. Syekh ni syekh besar, tuan guru besar, dia duduk mengajar masjid Nabi. Tapi dia hari itu dia jaga dewan peperiksaan. Jadi bila dia lalu ikut pelajar tanya, Syekh, apa makna ayat ni dalam periksa ni? Syekh tu jawab, budak tu tulis. Orang tanya, Syekh, apa mungkin ajar budak tu jawab? Dia tanya. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan kekangkan mulut aku dengan api neraka pada hari kiamat esok. Kali Syekh tidak dibenarkan jaga dewan periksa sebab dia jawab semua soalan budak. Nakal Syekh. Dia Syekh, orang Syekh alim ni, dia bukan cara kau periksa, dia nak ilmu kau pelajar ya. Wallahu a'lam lah. Cerita dia panggil cerita hikayah fukaha, cerita lucu lah yang ada di dia pada tanah. Lah ni kalau kita lalu ikut pelajar jaga periksa, tak, ni apa ni gini ni, kena jawab ustaz. Dosa tak jawab? Kata aku jawab. Tunggu lepas dewan periksa ni tu jumpa aku jawab depan. Jawab. Tapi jawab luar dewan periksa lah. Dalam bilik peperiksaan tu tak jawab, tunggu lepas ni. Aku tunggu kat luar, mari tanya soalan ni semula, insya-Allah jawab. Kata lah ni tak boleh cakap dalam dewan periksa.
Nanti kita guna cerdik juga kata tidaknya bodoh dari budak kita ni. Jadi alhamdulillah. Hadis yang ke-29 yang menerangkan tentang balasan yang seburuk-buruknya bagi orang yang menyembunyikan ilmu agama. Huraiannya, sebagaimana yang sedia diketahui bahawa soal menyampaikan ilmu agama adalah satu perintah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu tiap-tiap seorang yang mengetahui sesuatu masalah agama tertuntut ia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana ia tertuntut mengamalkannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Kerana tujuan ilmu agama itu dipelajari ialah untuk diamalkan dan mendatangkan faedah sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jadi dah lah. Mana ilmu ni tak boleh berhenti setakat dia, kena sampai, kena amalkan. Oleh itu, sesiapa yang menyembunyikan sesuatu masalah agama atau tidak mahu menyebarkannya atau tak mahu menerangkannya kepada orang yang bertanyakan masalah itu kepadanya, dia tahu tapi dia tak mahu hurai sebab nak jaga kedudukan, jaga kepentingan, jaga tu jaga ni, sudah tentu ia menentang perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menentang tujuan ilmu yang ada padanya. Dengan yang demikian, sudah sepatutnya ia dikenakan azab seksa yang seberat-beratnya sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Cuma ini kita tengoklah, orang yang bertanya tu kita kena tengok juga kategori orang yang bertanya. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang berhubung dengannya, alim ulama membuat kesimpulan bahawa orang yang ditanyakan kepadanya suatu masalah agama, wajiblah ia menerangkannya dengan syarat. Nak jadi wajib itu dengan syarat. Yang pertama, orang yang bertanya itu berhak mengetahui masalah yang ditanya. Orang yang nanya tu memang dia nak tahu. Yang kedua, masalah yang ditanya itu daripada perkara fardu ain kepadanya. Mana orang yang tak boleh jawab soalan ni, syekh ni yang boleh jawab, ataupun orang ni nak tahu benda yang dia kena buat, fardu ain pada orang yang bertanya, barulah kita kena jawab. Baik, dalam masalah ini saya nak huraikan sikit. Zaman kita hari ni berbagai kategori orang bertanya. Betul tak? Ada orang tanya bukan nak tahu, nak mengena kepada ustaz. Dia panggil provokasi soalan. Awak ni terus jawab. Kita bincang bab solat, tiba-tiba dia mari tanya soalan yang panas. Untuk apa? Bila ustaz ni jawab soalan ni, yang menyebabkan orang ni akan difitnah, akan dihina, akan disekak, akan macam-macam akan. Betul tak? Kita jawabnya. Dia panggil soalan provokasi. Tak jawab. Yang kedua dia panggil soalan malaikat. Tahu soalan malaikat macam mana? Tak tahu. Malaikat akan mari tanya Nabi SAW, apakah Islam? Nabi jawab, dia kata sadaqta, benar. Dia tanya iman pula, Nabi jawab, dia kata benar. Dia tanya ihsan, Nabi jawab, dia kata benar. Itu dia panggil soalan malaikat. Dia tahu dah, tapi dia nak suruh orang lain tahu. Ini boleh jawab, tak ada jawab? Jawabnya boleh jawab sekiranya ada untuk umum. Ada setengah orang ni, kita ceramah kan, bila kita ceramah 1 jam, 2-3 poin utama dalam kuliah tadi tak sebut. Pasal tak? Orang yang dengar ni dia tahu ustaz ni kalau sebut benda ni lebih bermanfaat kepada masyarakat. Dia pun tanya soalan. Ustaz, saya nak tanya soalan ni. Tadi ustaz kata kita wajib menyampaikan. Apakah syarat orang nak menyampaikan? Syarat dia. Kita tak sebut syarat dia. Oh, ustaz kata terima kasihlah soalan. Jadi syarat dia kena ada ilmu baru boleh menyampaikan. Maklumatnya dia nak sampai itu kena sahih. Jadi kita kena, itu dipanggil soalan malaikat. Ayat ni kita boleh layan sebab untuk kepentingan orang pendengar. Dia tahu dah orang nanya tu, dia tahu, tapi nak suruh orang lain tahu. Kita kata jazakallahu khairah, Allah Taala beri kebaikan pada awak kerana awak tolong melengkapkan huraian kita. Baik. Soalan yang ketiga ni, soalan apa ni, orang nak main-main. Ni tak salah lah. Kadang-kadang banyak ya orang nak main-mainnya. Dia nak main-main dengan ustaz ya. Dia nak tahu ustaz tahu. Baru ni ada satu tempat
bila ustaz ni cakap tentang ajaran-ajaran yang pelik-pelik, dia mari sekumpulan mari ustaz cuba huraikan apa dia hakikat, tarekat, makrifat, macam-macam dia punya istilah. Orang dengar apa pening, ustaz pun alah dia ni mari nak jatuh aku ni. Kita tahu ustaz kata ginilah, sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya soalan sikit. Hakikat makrifat tu isim ke fa'il? Tengok dia main isim ke fa'il, dia pun tak tahulah, dia tak ngaji pun. Dia temu ngaji tu dah, nanti sudah ni mai tanya soalan mula. Nah, itu cerita arwah bapak saya rahimahullah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni, orang nak jatuh dia dalam tempat dia kuliah, dia mari nak jatuh, dia mari tanya istilah pelik-pelik. Jadi tok guru ni kata mudah ya, aku nak tanya balik soalan, hakikat, tarekat, makrifat tu isim ke fa'il? Kawan tu betul kan gini ya, pergi ngaji nahwu dulu, lepas tu mari tanya semula soalan. Jadi gitulah keadaan. Jadi kita tengok kategori orang yang bertanya. Kemudian satu lagi, ini satu peristiharan lah, saya nak istiharkan tentang Abu Anas ni. Nah, di antara soalannya dia tak jawab, orang tanya tentang perbalahan suami isteri, jatuh tak jatuh talak, ini kita tak jawab. Kadang-kadang dia telefon pukul 12 malam, bunyi tarik nafas tak habis lagi, sah-sah bunyi, baru sudah balas dengan bini, ustaz yo nak tanya soalan, gua nak tahu. Allah, saya saat ni tu dia kelahi dengan bini dia. Habis dia duk probok soalan banyak sangat, saya berkata saya cerah dia. Jatuh salah saya dah. Kata esok pergi mahkamah. Payah Sebab kalau kita kata tak jatuh kan, dia pergi balas dengan Tok Hakim pula, dia kata Abu Anas tu. Saya kena dah berlaku. Dia pergi ke mahkamah terjatuh. Dia kata mana alim Tuan Qadi dengan Abu Anas. Tok Qadi kata dia mau tanya gitu. Ni mahkamah saya, Abu Anas tak ada sini. Nah, dia ni hukumnya ikut sini. Jadi dia provokasi pula. Jadi ana pun ambil keputusan muktamad bahawa soalan tentang perbalahan suami isteri sila rujuk ke mahkamah pejabat agama yang berdekatan, sebab kita tak tahu dia kata apa sebenarnya. Isteri cakap lain, suami kata lain. Jadi biar dia pergi balas depan Tok Hakim, baru senang buat putusan. Jadi tak usah balas kita. Dengan telefon saya tak layan. Jangan baca hadis pula, ustaz dikekang dengan api neraka di akhirat esok. Tak jawab soalan saya. Nanya kita. Jadi kita kena tengok kemaslahatan orang yang bertanya tu, dan penting tu soalan. Baik, kita pergi pada tajuk kita lah. Hadis yang ke-30, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulin fi isnataini rajulin atahu Allahu malan wa rajulin atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Alhamdulillah. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat pemberian yang tersebut amatlah besar kelebihannya. Ini huraian ini. Mana terjemahan? Daripada Ibnu Mas'ud, sabda Nabi SAW, tidaklah digalakkan adanya perasaan iri hati. Dia tulis hasadan. Hasad ni haram sebenarnya. Hak ni bukan hasad haram, dia panggil dalam bahasa kitab, dia panggil ghibtah. Tulis ghibtah. Hasad di sini dengan nama ghibtah. Apa makna ghibtah? Apa makna ghibtah? Ghibtah ni maknanya kita nak jadi macam dia. Kalau hasad yang solid, yang haram itu, kita nak hilang ke hak dia. Dia ni kaya ya Allah, hilangkan harta dia. Itu dia panggil hasad yang haram. Kita bukan nak suruh hilang hak dia, kita nak jadi macam dia. Itu dia panggil ghib dengan ghain. Ghibtah. Yang ni harus, sebab dia menggalakkan untuk kita mencari rezeki, cari harta dan cari ilmu. Yang pertama, keadaan orang yang dikurniakan oleh Allah harta benda serta menjadikannya menguasai dirinya menghabiskan harta itu pada perkara kebajikan yang sebenar-benarnya. Ingat molek. Kita tengok orang kaya, dia ada infak ya. Kita pun nak jadi pada dia juga. Boleh.
Yang kedua, keadaan orang yang dikurniakan Allah ilmu pengetahuan agama, lalu ia beramal dengannya dan mengajarkannya. Hadis dari Bukhari Muslim. Hadis yang ke-30 ini menerangkan tentang dua kelebihan yang sangat-sangat digalakkan, beriri hati kepadanya. Iri hati dengan makna ghibtah, bukan makna hasad yang diharamkan. Huraiannya, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya itu amatlah banyak, tidak terhitung. Di antaranya dua perkara yang sangat tinggi nilainya dan besar kelebihannya untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Dua perkara tersebut, yang pertama, nikmat pemberian harta benda kepada seseorang yang dapat menguasai dirinya dan berjaya mengalahkan perasaan tomok halaba. Ingat, tomok halaba ni, sehingga dapatlah ia membelanjakan hartanya itu pada perkara kebajikan yang sebenar-benarnya, bukan membelanjakan dengan cara membazir atau kerana riak, nak nunjuk korang, atau kerana menurut kemauan nafsunya semata-mata. Ana masa hari Arafah baru ni ada satu video pendek tular seorang syekh di Arab Saudi, jutawan, kaya. Katanya sudah 30 tahun setiap tahun dia akan hantar kontena makanan, bisku, air untuk dibahagikan di Arafah. Bagi di Arafah 30 tahun dah dia kerja, duk bagi duit, dia bagi makanan. Tahun ni pecah rahsia, seorang wartawan muda orang Arab pergi buat konten TikTok. Dia tunjuk gambar syekh duk bagi, dia akak telefon dia kata mu tengok tu. Kalau orang Malaysia akak, korang tengok, tidak bahasa dia korang gitu. Dah, korang. Korang lah. Kalau Kelantan sekmung dah, sekmung. Korang tengok tu dia kata. Tu hodok bagi makanan tu jutawan tu, orang kaya. Dia pergi dekat syekh, dia kata, syekh, biasa aku nak interview mu lari, hari ni mu jawab soalan aku. Mu ni kaya, kontena masuk Arafah, pekerja mu beratus orang duduk bagi makanan, lesjit tak? Kenapa mu mari? Arafah sekarang 50 darjah Celsius panas. Tahu saya hidup bagi tengah panah. Apa? 5 apa? Kenapa kau datang? Soalan dia, kenapa kau mari? Dengar ni tuan-tuan, dia jawab ni, saya rasa kerdil sangat-sangat di hadapan Allah kita ni. Dia kata, Syekh kata apa? Wallahi ajidu lazzatan fi hadzal amal. Ajidu lazzatan. Aku rasa kemanisan iman ketika aku berkhidmat memberi makan pada duyufur rahman. Allahu akbar. Dia rasa dia lazat hidup dia ni. Kaya tak jadi apa, duduk ala istana singgah sana yang sejuk tak jadi, kena turun padang, bahagi sendiri duit dia, makannya dia sedia ni untuk duyufur rahman. Kita kata Masya Allah, ayat ini betul-betul motivasi kepada kita NGO kebajikan ni, supaya kita rasa lazat, gembiranya hidup kita bila kita dapat menyampaikan sumbangan pada orang yang diperlukan. Alhamdulillah. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan tengok Abu Anas ni rajin sangat, rajin sangat duduk iklan sana sini, iklan derma sana, iklan sini. Sebab saya nak ambil duit, nak ambil pahala. Setiap kali saya iklan, tuan-tuan dan puan-puan tolong masukkan akaun, bagi 100, penderma dapat 100 solid, pengiklan boleh juga pahala 100. Sebab itulah saya kata, kalau tanda cinta sayang pelajar-pelajar ni ke Abu Anas, bila kita iklan tebuhlah banyak, sebab makin banyak makin sayang pahala kita dapat kepada kita dan kepada orang yang mengiklankan. Masya Allah, motivasi besar kepada syekh ni. Dia kata apa? Aku mari terasa kelazatan hidup ini bila dapat khidmat pada duyufur rahman. Tengok, kita cemburu tak puji macam ni? Ghibtah ke tak ghibtah kita? Ghibtah. Merasa nak turun padang sangat-sangat dah, nak pergi tengok dah. Tapi yang saya tak sukanya, jemaah haji ni kalau pergi Mekah kak, laki-laki perempuan pakak mari duduk sengih-sengih ambil kamera, duduk bagi makanan ke orang tepi jalan. Tak elok lah gitu. Orang perempuan, orang tu buat kerja, laki-laki lah, 2-3 orang turun, kita nak tengok juga, tengok jauh-jauh lah, tak payah duduk bagi bercampur kau kata bercampur gaul habis. Laki-laki perempuan tidak elok dari sudut peraturan syariat. Jaga baiklah
Bagi sumbang, siapa ada pahala tak? Kalau kita nak holos sendiri, kita ambil plastik ni, kita cari makcik-makcik di jalan tu, kita bagi. Jadi alhamdulillah, biar ada peraturan. Ini ghibtah kita kepada Syekh yang duk bagi NGO dia tu besar dengan kontainernya. Kita tak apalah, tak ada kontainer pun, sekurang-kurangnya kita sampaikan pahala. Yang kedua, nikmat pemberian ilmu pengetahuan agama kepada seseorang yang menyedari tugasnya lalu menggunakan ilmunya itu untuk mengamalkannya dan mengajarkannya pada orang. Kita tengok Syekh ni, Masya Allah, dia duduk ceramah, dia duduk ajar orang, dia beramal. Kita pun ghibtah, nak jadi juga orang ada ilmu, alhamdulillah. Tapi itulah yang dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini bahawa dua nikmat pemberian tersebut amatlah besar kelebihannya sehingga mustahaklah tiap-tiap seorang beriri hati, berghibtah, cemburu, rasa nak jadi macam dia, dan berusaha dengan bersungguh-sungguh semoga Allah mengurniakannya nikmat-nikmat itu supaya dapatlah ia menggunakannya menurut cara yang sebaik-baiknya seperti yang digunakan oleh dua orang yang tersebut. Dengan berlakunya keadaan demikian, maka sempurnalah kebaikan seorang meliputi jasmaninya dan rohaninya. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis 31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Tengok terjemahan. Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan suatu amal yang baik adalah baginya pahala sebanyak pahala orang yang menurutnya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu daripada pahala-pahala mereka. Ini yang saya sebut tadi ni. Kalau kita sayang kepada guru kita, bila kita iklan, pakak bagi banyak. Sebab kita dapat 100, ustaz dapat 100. Suka tak suka kita? Suka. Sebaliknya, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. Sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan suatu amal yang menyesatkan, maksiat, mungkar, adalah ia menanggungnya dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu daripada dosa-dosa mereka. Maknanya dia buat maksiat, dia baik, tapi dia bagi support, pergi sokong orang buat maksiat, bagi duit juga. Tak apalah, saya tak pergilah, malu dengan kopiah atas kepala. Awak ambil duit ni pergi buat majlis pesta-pesta maksiat. Dia duduk dalam masjid iktikaf, dosa ahli melompat tu masuk atas kepala dia. Ini bahayanya kita jadi penganjur yang tidak baik. Hadis ke-31, hadis ni sahih riwayat Muslim. Hadis yang ke-31 ini menerangkan bahawa kelebihan orang yang mengajak mengerjakan amal yang baik dan sebaliknya huraiannya. Sesuatu amal kebajikan atau sesuatu perkara yang menyesatkan banyak juga dilakukan oleh orang-orang dengan sebab ajakan atau pemimpin ataupun arahan orang lain. Demikian pula orang yang mengajak itu banyak juga dapat menarik orang-orang yang melakukan perkara yang disebarkannya itu, sama ada yang baik atau yang buruk. Dua-dua tu ada ahli belaka. Oleh itu, sesiapa yang mengajak melakukan sesuatu perkara, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap perkara itu. Kita ajak yang baik, alhamdulillah, saham, aset, pahala menarik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan suatu amal soleh, sama ada amal itu kecil atau besar, maka ia diberi pahala sebanyak pahala yang didapati oleh orang yang menurut ajakannya. Kita ajak orang solat, orang pergi solat. Kita ajak orang baca Quran, orang baca Quran. Dia baca Quran, dia boleh pahala. Kita yang ajak dapat pahala. Alhamdulillah. Kerana dialah yang berusaha menyebabkan amal yang baik itu tersebar dikerjakan orang. Sebab itulah guru kita banyak pahala. Kita baca Quran, dia boleh. Lepas tu guru dia pula bersambung-sambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Nabi lah orang yang paling banyak pahala, sebab semua orang buat melalui jalan dia. Sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan melakukan suatu amal sesat, amal kejahatan, amal maksiat, maka ia akan menanggung dosa
sebanyak dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang menurut ajakannya, kerana dialah yang berusaha menyebabkan perkara yang menyesatkan itu tersebar dilakukan oleh orang. Ingat moleklah bahayanya sebaliknya ni. Demikianlah besarnya kelebihan dan kebaikan yang didapati oleh orang-orang yang mengajak, memimpin, menunjuk, menganjur dan menyebabkan suatu amal yang diredai oleh Allah. Sebaliknya amatlah besar faedahnya, amatlah besar padahnya bagi orang-orang yang menyebabkan berlakunya sebarang perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua tu ada pulangannya sendiri, walaiyazbillah. Ada satu kes ni zaman Nabi SAW ni. Zaman Nabi ni Nabi duduk di masjid, tengok hadis ni sahih. Tiba-tiba datang satu kumpulan orang-orang Islam yang mari dengan pakaian koyok-koyok, copai camping kata orang. Muka pula pucat, tak cukup makan. Dia panggil daripada kabilah Mudar. Kabilah Mudar. Berubah muka Nabi. Fataghayyara wajhu Rasulullah. Nabi tengok, Allahu Akbar. Pakaian cari, copai camping, muka pucat, kurus, tak cukup makan. Nabi masuk dalam rumah dia. Lepas tu dia keluar, dia suruh bila azan, solat. Lepas solat, Nabi kita berkhutbah. Ayuhan nas. Nabi baca nasihat kepada orang supaya tolonglah buat kebajikan kepada orang-orang ni. Buatlah persiapan untuk nak mati dengan pahala-pahala. Jadi sahabat ni dapat kesan. Nabi saat ni sedih sangat tengok pupuk muda orang miskin. Jadi ada orang ni ambil pakaian, dia letak. Dia buka apa ni? Macam buka tikar lah, buat derma kilat. Letak pakaian. Ada yang mari buah kurma, ada yang bawa mari apa ni gandum, ada yang bawa macam-macam. Bertimbun makanan, pakaian. Bila Nabi tengok, Masya Allah tabarakallah, ya tahallal. Muka Nabi hak sedih tadi ceria. Kata di rawi, raaitu wajha Rasulullah ya tahallalu ka'annahu musibah. Macam keemasan muka dia, ceria. Nabi tengok. Nabi pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa dia menganjurkan perkara yang baik, maka bagi dia pahala. Dia buat, pahala orang buat, pahala orang ikut, semuanya. Ya, hadis ni sama lah lebih kurang hadis tadi juga. Hadis ini dalam Rawahun Nasa'i dan dengan sanad yang sahih. Maknanya Nabi kita cerita bahawa kita kena usahakan supaya kebaikan itu dapat disampaikan. Jadi kita biarlah kita jadi penganjur pada kebaikan. Ada apa-apa kita buat, buka tabung di dalam kampung kita ni ada makcik ni susah, sakit, perlu pada bantuan, buka tabung. Orang ni ibu tunggal, anak sekolah 5 orang, tak ada siapa nak beli baju sekolah, buka tabung. Orang ni sakit, orang ni macam-macam. Masya Allah tabarakallah, pahala besar. Kerjalah kita. Jangan kata itu kerja jabat macam, no, kita bekerja mencari pahala. Baiklah, hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis 32, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan fa hafizahu hatta yuballigha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Maksudnya semoga Allah menyerikan. Tengok Nabi kita doa untuk orang yang ngaji hadis, pentingnya semoga Allah menyerikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar daripada kami sebarang hadis, lalu ia menghafal dia, hafal hadis dengan ingatannya atau dengan tulingannya, dengan tulisannya, dengan tulisannya. Kita hafal dengan otak atau tulis, supaya ia dapat menyampaikannya kepada orang lain, kerana boleh jadi ia pembawa suatu hadis hukum kepada orang yang lebih faham daripadanya. Ada orang ni hafal hadis, tapi bila dia tak faham, jiwa cerita pada orang itu lebih faham. Dan boleh jadi juga pembawa suatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah seorang yang faqih yang memahaminya. Jadi yang penting bawa hadis itu. Hadis yang ke-30 ini menerangkan tentang yang pertama, kelebihan orang yang berkhidmat memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang-orang yang memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah besar jasanya. Apabila mendengar sesebuah hadis, mereka menghafaznya atau menulisnya dengan cermat, kemudian mereka menghebohkannya, meriwayatkannya dengan penuh tanggungjawab. Ini bermakna mereka bekerjasama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan kewajipan dalam hal mengembangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang demikian, sudah selayaknya perkhidmatan mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Ini dia panggil kelebihannya orang hafal Quran, dan juga kelebihannya orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka tak suka kita, bila kita boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, jawabnya suka sangat-sangat. Sebab apa suka? Sebab apa kita suka? Sebab kita boleh menyampaikan kitab, boleh menyampaikan ilmu yang terbaik yang kita akan dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek, hafal hadis, hafal. Dalam hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan keperkhidmatan mereka dihargai oleh Nabi sallallahu dengan mendoakan semoga Allah Taala menjerikan wajah mereka dan menjadikan mereka berpuas hati dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang menyampaikan hadis disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyaratkan memahaminya. Sebab kita hafal, nak faham tu berbeza-beza. Ulama ni begini, tadi saya sebut contoh kan. Ulama Syafi'i kata tak, ulama Hanafi kata lain, ulama Hambali kata lain. Yang penting biar kita bawa teks hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuntut disebarkan. Apa yang mesti disebarkan itu ialah kata-kata yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang makna maksud hadis-hadis itu, terpulanglah kepada masing-masing memahaminya, kerana boleh jadi orang yang menyampaikan sesebuah hadis itu tidak memahaminya atau kurang mendalaminya. Meskipun demikian, ia berkewajipan juga menyebarkannya. Dalam pada itu boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu boleh memahami lebih mendalam daripada apa yang menyampaikannya. Jadi jangan salah faham lah sini. Pasal ada juga orang komen Imam Bukhari, dia kata Imam Bukhari ni pandai bawa hadis ya, tapi tak pandai dalam bab fiqh. Kita kata jangan. Al-Bukhari rahimahullah, orang tanya di mana ke fiqh Imam Bukhari? Jawabnya bab. Dalam kitab hadis dia ada bab, kitab shalah bab kaza wa kaza. Itu dipanggil fiqh Bukhari. Imam Muslim, siapa dia letak dia punya tajuk? Imam Nawawi letak tajuk kepada kitab Sahih Muslim contohnya dalam kitab syarah dia Al-Minhaj. Jadi setiap orang itu ada cara dia sendiri. Ulama-ulama hadis ni boleh kata kebanyakannya mereka orang alim, orang yang hebat dalam semua bidang yang ada. Jadi kita jangan pula salah faham, kalau gitu Imam Bukhari boleh condemn juga. No. Hak ulama-ulama yang kemudian lah, rawi-rawi yang kemudian tu mungkin dia hafal saja, tapi orang lain lebih faqih. Kita kata begitulah keadaan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Setiap kumpulan itu Allah Taala beri kelebihan masing-masing. Kan? Ada orang hafal hadis, ada orang hafal je Quran, tapi suruh tafsir Quran tak pandai. Ada orang boleh tafsir Quran tapi tak hafal Quran. Itu kita kata kelebihan tu Allah Taala kembarkan masing-masing. Orang ni hafal Quran, orang lain tafsir Quran. Orang lain boleh tadabbur Quran, orang lain boleh ngaji Quran. Jadi alhamdulillah boleh taranum Quran. Masing-masing ada kelebihan. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan yang akan datang, bab yang ke-9. Wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah atau ketaatan. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.